Time raya je saya boleh cuti lama dekat kampung. Hari lain tak boleh. So, hai, Assalamualaikum. So, untuk episod Confresh kali ni, kita nak tanya rakyat Malaysia, apa itu raya bagi diorang? So, jom. Tempat like reunion to old families. So bagi saya macam raya tu like hari kemaafan lah untuk semua. Hari untuk makan kuih raya and dress up. Ya, pakai baju raya and jumpa family dari jauh and all. I rasa bagi I hari raya ni a family bonding time. Sebab bahasa raya kita orang semua akan balik together, masak together, so it's a good day lah macam tu. Raya ni bagi saya adalah saya dapat balik kampung dan cuti lama. Satu tu je saya, time raya je saya boleh cuti lama dekat kampung. Hari lain tak boleh. Itu maksud saya raya bagi saya. Bagi saya mengumpulkan saudara mara yang jauh, yang dah lama kita tak jumpa tu, kita balik satukan lah and rapatkan ukuah antara family, saudara mara supaya semangat keluarga tu terus dapat dipupuk lah.